IM Poh Yutian baru sahaja berjaya mendapat GM nom pertama dia di Jerman pada minggu ni, dan kita nak tengok game terbaik dia menentang GM David Navara, seorang legend yang famous. Kat sini Yutian mainkan pawn pergi ke E4 dan dibalas dengan pawn ke C5. Kita ada Sicilian defense oleh David Navara dan seterusnya naik F3, D6, D4. Okay, kita ada pertukaran pawn macam biasa dalam opening ni. C makan pawn D4 dan seterusnya naik makan pawn D4. Naik F6 nak makan pawn E4, jadi naik C3, keluar defend macam ni. A6, bishop ke G5 kat sini. Naik B ke D7 dan seterusnya bishop ke C4. Queen B6 keluar, nak ancam nak makan pawn B2, jadi bishop B3, blok serangan tu, dan seterusnya E6 oleh David. Dan pertukaran piece kat sini dengan bishop makan knight F6, knight makan knight F6, dan Yutian letakkan dia punya queen di D2. Kat sini knight ke D7 dan kita ada castling panjang 000 oleh Yutian. Ini benda biasalah dalam opening Sicilian defense. Biasanya putih memang nak castling panjang. Okey, knight ke C5 oleh David dan kita ada rook H ke E1 kat sini. Bishop D7 dan seterusnya Yutian buat kejutan dengan knight pergi ke F5. Okey, kenapakah gerakan ni mengejutkan? Sebab dia bagi free knight kat sini. Dan knight ni pergi kat sini bukan sajalah. Dia datang kat sini sebab dia nak ancam nak makan pawn di D6 sambil dibantu oleh queen dengan rook kat sini. Apa jadi kalau knight F5 tu dimakan? Kita tengok kat sini. Kalau pawn makan knight F5 tu, putih akan makan dengan pawn E kat sini sambil buka open check. Dan kat sini, kalau hitam blok serangan tu dengan bishop, dan ini sudah kalah. Sebab apa? Sebab kat sini putih akan rook makan sahaja bishop E7 tu check, dan memang putih menanglah sebab serangan ni kuat. King tak boleh pun nak makan rook tu sebab ini akan bagi peluang knight lompat D5 check, dan kita dapat tengok ada check, ada queen akan mati, ada fork kat situ. Okey, jadi kat sini selepas pawn tu makan F5 tu ada check kat situ, king terpaksa bergerak ke tepi. Jadi bila king dah pergi ke tepi, D8, dia memang tak boleh castling. Dan kat sini Yutian akan bishop makan je pawn F7 dan kita dapat tengok ada serangan yang bahaya dekat sini. Dekat sini knight pun nak masuk dekat tengah. Memang king tu tak bagus, kedudukan dia tak okey. Jadi kat sini kita dapat tengok idea Yutian, kenapa dia buat sacrifice, kenapa dia bagi knight. Sudah pasti David nampak benda ni, jadi dia tak nak makan knight tu. Dan kat sini dia pilih untuk knight makan bishop B3 terlebih dahulu, buat check. Kita ada pawn A makan knight B3. Dan kat sini David tengok dia punya serangan putih ni sangat kuat di sebelah tengah, jadi dia terus buat castling panjang juga, 000 juga kat sini. Okey, kita ada knight makan pawn D6 check, bishop makan balik knight, queen makan balik bishop, dan seterusnya queen makan pawn F2 kat sini. Memang dalam posisi ni kita dapat tengok dua-dua pemain memang ada sama buah. Cuma putih ada sedikit kelebihan dari segi posisi lah. Okey, sebab kita dapat tengok dia mengawal yang kawasan tengah, memang putih yang kawal. Jadi kat sini tak ada masalah untuk Yutian buat serangan, dan dia mulakan dengan rook pergi ke F1. Ini gerakan bagus sebab queen ni tak boleh nak pergi tempat lain. Kalau hitam tamak, dia makan G2 contohnya, ini benarkan rook untuk makan F7, dan terus ini adalah kalah untuk hitam. Sebab kat sini ada ancaman rook nak makan bishop. Memang bishop ni tak boleh nak kawal. Dan bishop ni tak boleh nak lari. Sebab kalau lari ke mana-mana contoh, memang queen akan pergi checkmate kat sini lah. Jadi nak tak nak kat sini, David buat gerakannya betul. Dia gerakkan queen dia pergi ke E3, check dulu, ambil tempo, ambil peluang untuk paksa king putih lari dulu ke B1, dan lepas tu barulah dia gerakkan dia punya bishop ke B5 buat serangan. Dan serangan ni adalah serangan dua hala. Tengok, satu pergi serang rook, satu lagi buka serang rook, serang queen. Adakah Poh Yutian dah tahu benda ni? Mestilah. Okey, dia dah tahu benda ni, dan ini dia dah rancang sebab dia kat sini dia buat gerakan knight makan bishop di B5, bagi rook untuk makan queen dia, dan lepas tu knight makan rook kat sini buat check. Ini adalah idea dia, ini adalah strategi dia untuk tukarkan queen dengan mengambil bishop dan rook. Ini sacrifice dia. Dan kat sini, king, selepas king lari ke B8, kita ada rook makan pawn F7, dan kita dapat tengok, dengan bagi queen, dia sebenarnya mendapat serangan yang sangat bagus ke atas king
hitam kat sini sangat bahaya sebenarnya. Ini adalah strategi dia dan korang boleh tengok kat sinilah macam mana Yu Tian ni dia tak takut, dia tak gentar pun walau lawan dengan rating tinggi. Kalau move tu betul, buat, tak ada masalah. Okey, kat sini David cuba defend dengan rook pergi ke D8 dan kita ada putih tak makan lagi kat sini. Yu Tian tak gopoh, dia gerakkan dia punya king ke A2, selamatkan diri dulu. Seterusnya kita ada queen ke E2, serang nak makan rook, rook lari ke D4 dan David cuba tolak pawn ke B5, cuba untuk selamatkan diri macam ni. Tapi masalah dia dah buka ruang untuk rook cuba masuk di sebelah sini. Dan kat sini Yu Tian ataupun putih pergi dulu rook pergi B7 check, king lari E8 dan barulah rook ke B6 nak cuba makan pawn A6 kat sini. King A7 kawal sambil serang rook dan kat sini rook pergi balik B7 check, king lari balik, rook pergi balik, king lari balik. Hitam kat sini cuba untuk ambil seri lah, untuk ambil draw. Sebab apa? Sebab dia punya position dah tak bagus. Tapi mestilah Yu Tian tak nak sebab dia kata dia boleh menang. Jadi dia gerakkan rook dia pergi ke C6 kat sini dulu. Kita ada queen ke E1, cuba untuk masuk dan buat check ataupun draw macam ni. Tapi putih tolak pawn ke C3, tutup tak bagi queen pergi. Kita ada rook ke F8 oleh hitam dan seterusnya. Kat sini, ini sebenarnya merupakan satu gerakan blunder yang besar. Sebab dia membenarkan knight masuk ke C8 check. Dan kat sini korang boleh tengok, king larilah ke mana-mana. Sebagai contoh, king lari ke B7 ke. Knight, idea Yu Tian adalah untuk knight pergi ke E7. Dan kat sini, dia akan mulakan masukkan dia punya rook. Masuk dan cuba buat checkmate di sebelah sini. Biasanya akan ada checkmate lah kalau ada kombinasi dua rook dan juga knight kat situ. Dan ini apa yang berlaku sebenarnya lah. Okey, cuma kat sini hitam larikan dia punya king ke B8 tapi benda sama sahaja, knight pergi ke E7 sambil lari sambil kawal rook dan kawal petak kat sini dan kita ada queen ke G1 cuba untuk kawal laluan ataupun diagonal kat sini. Tapi Yu Tian kata no problem, dia pergi rook pergi D7 dulu. Kita ada A5 dan kat sini korang boleh cari gerakan penyudah putih pos video ni dan cari apakah yang Poh Yu Tian nak buat. Untuk yang belum tahu, Poh Yu Tian sebenarnya sebelum ni tak ada lagi GM Nom dan ini di kejohanan ini dia bermain dengan sangat cemerlang dan dia mendapat kedudukan yang sangat tinggi. Korang boleh tengok kat sini dan dia sangat perform lawan GM. Tengok lawan GM pun boleh seri, boleh menang dan GM power pula tu bukan GM biasa-biasa. Okey, jadi diharapkan lepas ni dia berjaya lagi untuk kutip dua lagi GM Nom dan berjaya menjadi GM kita yang seterusnya. Untuk pengetahuan korang juga, sekarang ni sedang berlangsungnya kejohanan Sukma dan juga Piala Dunia Esports. Jadi kita akan cuba cover dua-dua kejohanan ni sebaik mungkin untuk minggu ni. Okey, kat sini apa jawapan dia? Ya, senang, rook C7 dengan idea untuk masuk dan seterusnya buat checkmate di sebelah sini. Okey, hitam cuba king ke A8 dan kat sini putih gerakkan knight pergi ke C6 dulu, kawal segala-gala petak kat sini dan tak ada defend dah. Sebab itu hitam resign kat sini sebab rook akan datang ke A7 dan terus checkmate.